Sebab tu kalau saya akan ada masalah, 3 perkara saya akan buat. Tuan-tuan buatlah. Ada masalah, tuan-tuan, semayang 2 rakaat. Tuan-tuan semayang sunat wudu ke, sunat taubat ke, 2 rakaat. Habis semayang, tuan-tuan tadah tangan. Ketika doa tu, tuan-tuan ya beku menangislah. Tuan-tuan nak rayu dengan apa? Kita ada masalah apa pun, bukan dengan manusia. Duit Allah bagi, rezeki Allah bagi, bukan manusia bagi. Manusia ni hanya penyebabnya. Kita tak ada duit. Banyak orang tuan-tuan bangun pukul 3 pagi, nak menega nasi lemak, nak cari rezeki. Lupa memberi rezeki. Tak semayang subuh. Allahu Akbar. Bangun pagi, nak pergi jual, nak menega, nak cari rezeki. Lupa. Dunia seisinya. Apa dia? Solat sunat subuh, pahala dia dunia seisinya. Kita dengan Tuhan lupa. Kita ingat dengan manusia boleh selesai masalah. Dengan Tuhan, tuan-tuan jangan lupa. Semayang 2 rakaat kak, malung, pacik. Kemudian doa. Dalam doa menangislah. Ya beku. Fa'illam tabeku fatabaku. Nabi kata tak boleh paksa. Air mata yang mengalir secara paksa, Allah padam api neraka kita. Manusia tak boleh padam, Allah boleh padam. Nak padam macam mana? Air mata. Duduk minta pada Allah Subhanahu Wa Taala.